Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Harap kepada pendengar semua dalam keadaan baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Pada video kali ini adalah episod yang seterusnya, episod 4 hingga 5, iaitu sambungan daripada episod 1 hingga 3. Dan seperti biasa, tajuk utama di dalam kisah ini adalah sesat di alam gaib kabus di hujung jalan. Yang akan diceritakan dalam episod ni adalah kampung yang terbakar sebelum subuh yang terlepas dari api. Jadi seperti mana cerita episod kali ini, tonton video ni dan dengar sehingga selesai. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya, dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita yang lain. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Langit malam terasa berat, seperti sedang menyimpan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Udara lembap dan bau tanah basah masih pekat melekat di pakaian Azhar. Dia menoleh ke belakang lorong yang dilaluinya sebentar tadi sudah hilang, digantikan pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat seolah membentuk dinding hutan. Dia tidak tahu berapa lama sudah berjalan, tetapi tubuhnya letih. Kaki terasa seperti menapak lumpur yang tiada penghujung. Dalam kelesuan itu, matanya tertangkap sesuatu cahaya. Bukan dari bulan, bukan dari obor. Ia berkelip-kelip jingga dan merah dari celah pokok di hadapan. Dan bau asap mula mengisi rongga hidung. Azhar mendekati perlahan. Dari balik batang pokok besar, dia melihat sesuatu yang tak pernah disangkanya. Sebuah kampung, tua dan asing. Rumah-rumah kayu yang sengit, namun masih berdiri. Beberapa daripadanya terbakar perlahan, seperti api yang malas menjilat kayu. Anehnya tiada satu suara pun kedengaran. Tidak ada jeritan, tidak ada hiruk pikuk. Api itu menyala dalam diam. Azhar melangkah masuk ke kawasan kampung. Tidak tahu apa yang menariknya ke sana. Setiap langkah terasa berat, seperti ada pasir dalam kasutnya. Di kiri dan kanan, rumah-rumah berdinding papan dengan atap nipah menjulang seperti tengkorak yang senyum sinis. Tiba-tiba, terdengar bunyi seretan di belakangnya. Dia menoleh. Seorang wanita tua, berjubah lusuh dan rambut yang hampir putih sepenuhnya, berdiri di tangga sebuah rumah. Tangannya menggenggam sebatang rotan dan mata-matanya merah menyala seperti bara. Dah sampai waktunya, katanya perlahan. Azhar tergamam. Waktu apa, makcik? Soalnya hampir berbisik. Wanita itu tidak menjawab. Dia berpaling, berjalan masuk ke rumah tanpa membuka pintu. Dinding papan itu seperti menyerap tubuhnya hilang begitu saja. Azhar melangkah mundur. Jantungnya berdetak laju. Nafasnya pendek. Lalu matanya terpaku pada sebuah bangunan kecil di tengah kampung surau kayu. Api menjilat dindingnya, namun tiada tanda bangunan itu akan runtuh. Tidak ada bunyi kayu retak. Tidak ada asap naik ke langit. Dia mendekat dan nampak sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam surau itu, berdiri beberapa tubuh manusia terbakar, hangus tapi tidak tumbang. Mereka berdiri tegak, mata terbuka luas, menatap Azhar, tak bersuara, tak bergerak, seolah-olah masih hidup atau belum sempat mati. Azhar cuba berpaling lari, namun kakinya kaku. Suara-suara mula berbisik di sekelilingnya, dari dinding, dari tanah, dari langit malam yang pekat. Dia orang luar. Dia waris darah terbakar. Dia pengganti. Telinganya berdengung, dunia berpusing. Dan dalam kekeliruan itu, Azhar terduduk. Ketika dia membuka mata semula, kampung itu sudah berubah. Rumah-rumah kini gelap dan reput. Bumbungnya berlubang. Tiada lagi cahaya api, hanya bara mati yang berasap perlahan. Surau itu pula hanya tinggal tiang dan abu. Dan tubuh-tubuh hangus tadi, tiada. Azhar berdiri perlahan-lahan. Nafasnya masih tercungap. Tiba-tiba, suara tapak kaki kecil mengejutkannya. Dari celah pohon rambutan, muncul seorang budak lelaki kurus. Kulitnya hitam berjelaga,
dan matanya kosong. Di tangannya, seutas tali panjang diseret. Ujungnya tidak kelihatan. Budak itu berhenti di hadapan Azhar. Wajahnya tidak berperasaan. "Kami semua dah terbakar sebelum subuh," katanya datar. "Kerana satu orang. Orang luar. Macam kau." Azhar ingin bertanya siapa orang luar itu. Apa maksudnya? Tetapi sebelum sempat bersuara, budak itu berpaling dan berlari ke arah hutan. Tali yang diseretnya mengukir jejak di tanah merah. Azhar teragak-agak. Nalurinya berkata jangan kejar, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan yang tidak berjawab lebih kuat. Dia melangkah, mengikuti jejak tali itu. Beberapa minit berjalan, dia menemui sebuah rumah kecil di hujung kampung, hampir tumbang ditelan akar kayu dan semak. Tali yang diseret budak tadi masuk ke dalam rumah itu. Tanpa berfikir panjang, Azhar melangkah naik ke beranda. Rumah itu sunyi. Bau lama dan hancing menyucuk hidung. Di sudut ruang utama, dia terlihat seseorang duduk membelakanginya. Bahunya sedikit bongkok. Dan yang mengejutkan Azhar, orang itu sedang memegang sesuatu yang dia kenal. Buku kecil bersampul kulit lusuh. Azhar berjalan perlahan. Dan apabila dia melihat muka lelaki itu dari sisi, dia terdiam. Wajah itu mirip wajah ayahnya. Sangat mirip. Orang itu menoleh perlahan. Tapi sebelum Azhar dapat melihat sepenuhnya, sosok itu hilang seperti asap disedut keluar tingkap. Buku kecil itu tinggal di lantai. Azhar mengambilnya. Di muka depannya tertulis, "Catatan orang terakhir yang lolos." Dan di bawahnya, Azmir bin Azhar. Azhar terduduk. Itu nama penuh ayahnya. Ayah yang hilang sewaktu dia berumur 9 tahun. Hilang selepas masuk ke hutan untuk mencari akar kayu. Mayatnya tidak pernah dijumpai. Tangannya menggigil semasa membuka helaian pertama buku. Jam 3.27 pagi. Asap makin tebal. Aku satu-satunya yang belum terbakar. Mereka dah mula panggil nama aku dari luar rumah. Tapi suara tu bukan suara mereka. Azhar menelan air liur. Kampung ni tak sepatutnya wujud. Dulu ia tenggelam, lama sebelum aku lahir. Tapi selepas mimpi 3 malam berturut-turut, aku sampai ke sini dan tak tahu jalan keluar. Muka surat terakhir, kosong. Cuma satu ayat. Kalau aku tak keluar sebelum subuh, keturunanku akan datang dan mengganti tempat aku. Pintu rumah terhempas. Azhar berpaling, budak lelaki itu muncul semula. Kini ditemani beberapa lelaki berkain putih, berwajah kabur seperti dibalut kabus. Suara mereka bergema serentak. "Kalau kau buka catatan tu, kau tak boleh keluar lagi." Azhar ingin melawan, tapi tubuhnya berat. Dinding rumah bergetar. Dunia sekelilingnya mula berputar lagi. Dan bila dia membuka mata, dia berdiri di tengah padang hitam. Kampung itu tiada lagi. Di sekelilingnya hanya pohon-pohon reput dan satu jalan tanah merah yang samar terbentang ke dalam kabus tebal. Langit mula bertukar kelabu. Subuh hampir tiba. Dan Azhar sedar dia belum sempat tutup buku itu. Langit samar di atas kepala Azhar berubah perlahan-lahan dari gelap legam ke kelabu kehijauan. Seperti subuh yang mahu menjelma, tapi ditahan sesuatu. Udara mula sejuk, tapi bukan sejuk nyaman. Ini sejuk yang menggigit ke dalam tulang. Azhar berdiri memegang buku kecil itu erat-erat. Di sekelilingnya hanya padang hitam, pokok-pokok yang daunnya luruh, dan jalan tanah merah yang kabur, seakan dihamparkan bukan untuk dituruti, tapi untuk menyesatkan. Kakinya melangkah tanpa sedar, tanpa hala. Angin mula bertiup perlahan, membawa suara-suara halus yang seolah menyanyi. Lagu lama. Lagu seperti dari radio buruk samar, sumbang, tapi cukup untuk membuat bulu roma berdiri. Di kejauhan, dia lihat sesusuk tubuh sedang berdiri di tengah jalan. Lama. Diameter. Azhar mendekat. Seorang lelaki berpakaian seperti zaman 60-an. Kemeja lengan pendek dan kain pelikat dilipat tinggi. Wajahnya kabur, tapi apabila bercakap, suaranya jelas. "Kau anak Azmir?" Azhar terkejut. "Ya, macam mana kau tahu?" Lelaki itu tidak menjawab. Sebaliknya dia tunduk dan memungut sesuatu dari tanah seketul batu putih kecil, lalu meletakkannya di tengah jalan. "Kalau kau nak hidup, jangan ikut jejak kaki. Ikut jejak batu. Jejak api akan bawa engkau ke tempat mereka semua dibakar semula." Azhar ingin bertanya lagi, tapi lelaki itu sudah pun hilang. Sekelip mata.
seperti kabus ditiup angin. Jejak kaki. Azhar pandang tanah. Baru dia sedar ada kesan tapak kaki di jalan itu. Dalam sangat. Seperti tapak itu dibuat bukan oleh manusia hidup. Tapi juga di sebelahnya ada batu-batu kecil, disusun selang-seli. Kecil dan putih, seperti penanda kubur tanpa nama. Azhar pilih untuk ikut batu. Langkahnya perlahan tapi pasti. Setiap beberapa meter, dia akan jumpa satu batu kecil lagi. Ada yang diletak bawah daun. Ada yang tenggelam separuh dalam lumpur. Tapi jalannya tetap satu, menuju ke sesuatu. Selepas hampir 20 minit berjalan, Azhar nampak sebuah kawasan lapang, penuh dengan rangka rumah yang terbakar. Tiang kayu hangus, tanah berabu, dan di tengah-tengah kawasan itu, sebuah perigi tua berdinding batu. Azhar mendekati perigi itu. Di tepinya tergantung tali basah, kotor. Tapi lebih mengejutkan, di sekeliling perigi, ada bekas lilitan tali di tanah, seperti sesuatu pernah ditarik keluar dari dalam. Dia mengintai ke dalam perigi. Gelap. Tapi dari dasar, ada gema suara. Azhar. Dia berundur. Nama itu dipanggil dalam suara yang terlalu dikenali. Suara ibunya. Tolong mak, bawa balik ayah. Azhar goyah. Suara itu bukan bisikan. Ia jelas. Ia dekat. Tapi akalnya menolak. Ibunya tak mungkin berada di sini. Ini bukan dunia nyata. Perlahan-lahan, satu tangan keluar dari dalam perigi. Kurus, hitam, jari panjang, kuku tajam. Ia berpaut pada bibir perigi, dan satu demi satu tubuh muncul bukan ibunya. Makhluk itu keluar seperti memanjat dari dasar kubur. Wajahnya adalah wajah manusia, tapi matanya kosong. Rongga hidungnya berlubang besar, tiada bibir. Wajah seperti topeng kayu yang disapu arang. Azhar mundur, tapi dari sisi perigi muncul satu lagi makhluk. Dan satu lagi. Dan satu lagi. Kesemua mereka memanggil nama Azhar. Suara mereka bergabung, menggaung seperti azan yang diseret dalam gema. Kau darah yang ditinggalkan. Kau waris yang masih hidup. Kau belum terbakar, tapi kau belum bebas. Azhar berlari. Buku kecil itu hampir terjatuh dari tangannya. Tapi dia genggam kuat-kuat. Dan sewaktu dia berlari, batu-batu kecil tadi mula menyala, merah, membakar, meletup kecil satu demi satu, seperti bara disentuh minyak. Langit di atasnya tiba-tiba bergemuruh. Petir pertama membelah langit. Azhar jatuh tersungkur. Dia mengangkat kepala dan nampak sesuatu yang membuatnya tak dapat bernafas seketika. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki lengkap berkain pelekat bersongkok dan wajahnya. Ayahnya. Tapi bukan seperti dalam ingatan. Ini wajah yang tua, cengkung, dan matanya seperti bukan lagi mata manusia. Azhar. Lelaki itu bersuara, tenang, tapi tegas. Jangan teruskan jalan tu. Ini tanah yang aku langgar. Aku yang buka pintu. Kau tak patut masuk. Azhar menggigil. Ayah, saya cuma nak cari kebenaran. Saya nak bawa ayah balik. Lelaki itu menggeleng perlahan. Matanya berair. Suaranya bertukar lemah. Aku tak boleh balik. Aku dah jadi bayang kepada tempat ini. Tapi kau boleh keluar. Kalau kau tutup buku tu dan patah balik sebelum matahari terbit. Tapi jalan keluar bukan ikut batu, bukan ikut api. Kau kena ikut suara. Suara yang paling kau takut dengar. Azhar menggenggam buku itu. Jantungnya berlumba. Langit makin cerah. Tapi bukan cahaya matahari. Ini cahaya putih. Menyilau seolah seluruh tempat ini sedang dijemput lenyap. Azhar. Suara ayahnya sayup. Kalau engkau terus baca catatan ni, nanti engkau akan jadi orang terakhir yang menulisnya pula. Di belakangnya, suara makhluk dari perigi menjerit. Tanah bergoncang. Pokok-pokok runtuh. Dan di hadapan Azhar, jalan berpecah menjadi dua, satu ke padang, satu ke kabus tebal yang bersuara. Azhar berdiri di persimpangan. Satu langkah lagi akan menentukan apakah dia terlepas dari api atau menjadi penulis catatan seterusnya.